Oh, okay, Assalamualaikum. Welcome to Horror Story, guys. Untuk part 2. So, dah lama sangat ni. So, apa khabar? Sihat ke semua? So, aku nak sambung part 2 tu yang berkenaan dengan yang apa orang kata tu? Yang kedah siang tu kan. Kedah siang tu aku kira sikit yang beberapa point. So hari seterusnya aku kena lagi. Masa yang orang kata tengah dia nak cakap macam mana, dia arah malam je mesti kena kacau je. Masa aku tengah siap-siapkan barang untuk persiapan esok. So adalah satu ketika tu aku suruh member aku tolong ambil barang yang kat ujung sana, datang kat sini sebab kita orang nak clear lah. So dia macam, kau apa hal? Dia macam tu. Aku dia macam, wish, apa hal dia ni kan? Aku suruh dia ambil je barang tu. Ini kira yang dah hari yang kedua, hari yang sebelum tu lah. Dan hari sebelum tu, sebelum kes tu. So aku suruh dia ni, macam cara dia tengok aku tu macam pelik lah. Jadi aku kata dia ni dah kenapa, dah kena sampuk lah. So rehat sekejap, let's go. So selepas terjadi yang aku cakap dia tengok aku tu apa hal tu, jadi aku bercakap dia, kau okey ke? Kau ada apa-apa yang tak kena ke? Dia pun senyap. Kira hari yang orang kata sebelum kejadian yang pusat kena tu, dekat part 1 tu. So aku kena yang ni dulu lah. Jadinya aku kira macam flashback balik kan. Aku tanya dia, kau okey ke? Kalau kau tak larat tak apa, biar aku kira akulah yang pergi ambil kan. So aku cakap dia, tak apalah, kau duduk tepi je lah. Jadi aku pun ambil je lah. Lepas aku ambil aku cuci sekejap je, saya dalam beberapa second je rasa macam orang tu, kau biasa tengok tak yang macam cerita horror tu, yang dalam drama dia macam ada satu rambut lalu macam seram lah kan, macam apa hal ni kan. Jadi aku pun, yelah nak cepat punya pasal dalam lebih kurang dalam 12-1 macam tu lah. Jadi aku tak macam takut, tapi kan kalau aku fikir benda tu tak siap bagi aku. Jadi aku ambil keputusan, tak apalah, buat lah. Kata apa yang barang-barang ada simpan dulu. Lepas tu okay dah, cakap peti. So aku pun siap semua dekat kitchen, dekat luar dekat dalam semua dah ready. Kita orang pun biasalah dah nak tutup, nak closing apa semua, buat lah air dulu kan. Buat dengan satu orang kata tu, satu kira Chinese Muslim, dia last buat dia kat situ, tanya dia buat. So yang tu aku akan cerita lagi, okay? So korang enjoy dulu video ni. Thank you, bye.